Okay, aku stay dekat Melaka Oracle Bookstore. Tapi dia ada, kalau kat Google Place tu, dia nama dia lain sikit. So aku stay kat sini. Previously dekat Spring Room, tapi sebab dia ada dua single bed. So, hi. Oh, tisu. Okay, sini. Tisu dah guna, dah kecil. Tisu dah guna, Hanat. Lantaklah. Kau tahulah hotel ni harga dia berapa kan. Anyway, okay, ni bilik dia. Kejap balik semula. So aku stay tadi sepatutnya kat Spring Room, tapi sebab situ dah dua single bed, so aku tak nak. Aku ambil yang sama, tukar. Dia ni lah queen bed. And then very basic lah. Dia aircon, kipas semua ada. Dia bagi ubat nyamuk lagi kalau in case ada nyamuk. Lepas tu toilet. Begitulah rupanya. Aku stay semalam je kat sini sebab petang ni aku ada program dekat Melaka. Semalam aku book dalam RM120 ke RM128 macam itu kot, termasuk tax bla bla semua. Gitulah. Itulah, ini bilik dia. Yang ni sepatutnya room aku, spring room, sebab dia ada dua katil. So aku tukar lah, aku ambil satu katil, senang aku nak golek. Trip Melaka kali ni aku stay dekat sini, dekat Melaka Oracle Bookstore. Tapi dia ada nama Chinese je. Aku tak tahulah macam mana nak baca. Tu kot. Dia pun, kalau dekat Google Map lah aku stay kat sini. Aku check paling murah je, aku malah nak membazir duit kan, sebab aku nak tidur semalam je. 128 kot, termasuk tax dengan benda-benda yang lain-lain tu. So nanti kena masuk kat sini lah. Pergi ikut access kat belakang. Dia dekat ni je. Location wise memang bagus lah. Macam tempat memang dekat gila kan dengan apa ni, Riverside tu. Dekat sebelah ni orang hutan ni. Lokasi memang bagus. Oh, dekat sini korang boleh sewa baju kebaya RM48. Baju kebaya nyonya tu macam-macam colour ada. Betul-betul depan hotel ni. Okay, aku nak pulang ke bilik. Since apa ni, laluan depan tu dia tutup, so ikut belakang lah. Sini saja. Aku ambil tingkat 2. Alright. Rumah untuk satu malam. Aku merayap kejap. Aku nak pergi Watson sebab nak beli lip balm. Bibir aku kering gila. Merekah. Dekat je ni. Depan situ, belok kiri, belok kanan. Ni dekat jalan Tukang Besi. Kat sini macam banyak apa ni, kedai yang boleh sewa kebaya. Hotel tu kan, aku rasa dia operate, dia punya owner tu bukan Malaysian, Chinese. Aku rasa China punya orang, sebab langsung tak tahu bahasa Melayu. Dia boleh cakap English. Okey lah, seorang tu je boleh cakap English, dia punya staff. Cuaca elok, redup je, tak panas. Tadi panas sangat. Watson tu dekat Jonker Street. Depan ni Jonker Street lah. So dekat je lah. Lokasinya keren banget. Watson tu there, nampak tu, depan tu je Watson. Ni kalau malam tak lagi dia tutup lah ni, sebab pasal apa ni, night market ni.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nampak pula dia. Lamma tajalla lahum Rasulullah. Masjid Kampung Keling tu dekat je dengan hotel. Hotel aku kat situ kan. Street ni je. So dekat lah. Boleh pergi apa, solat subuh. Mem tengah makan nasi kerabu, rice to Wednesday. Pak Habib tengah busy tak perasan. Tak apa. Okay, aku dah nak check out dah. Dekat pukul 12 dah, 11 lebih. Okay, apa pasal bilik ni? Okay lah, harga dia pun 100 lebih kan, 120 macam tu. Tak boleh nak expect banyak sangat. Room okay, aircon okay, facilities basic je. Selimut tak ada tapi katil dia tilam dengan dia, bantal dia okay. Aircon sejuk, kipas pun ada kalau tak tahan. Nyamuk tak ada walaupun dia bagi ubat nyamuk. Cuma toilet dia punya air dia, pressure je sangat rendah, which is aku stress gila. Boleh mandi tapi tak puas lah sebab dia air dia slow kan. Tu je lah komen. Overall okay lah. Kalau kau tak cerewet macam aku, should be okay. Alright, see ya later, bye. Sementara nak menunggu waktu balik kan, pasal pukul 4 petang. So aku jalan-jalan je lah kat sini. Last week tak sempat nak pergi tempat-tempat sini kan, belah-belah sini kat St. Paul apa benda semua. So nak pergi Formosa. Aku dah pergi dah dulu saja je. Nak pergi balik. Panas tarik. Hey, what's up, bro?
Okey lah guys, setakat ni je vlog Melaka aku pada kali ni. Jumpa lagi dekat next post. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like and share. Dan take care. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.